Macam Allah kata dalam surah tu kan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kamu nak dustakan? Dan saya rasa itulah nikmat yang Allah bagi paling besar yang saya tak boleh bohong, tak boleh dustakan. Allah bagi umur suami saya dan anak saya umur yang panjang. Siapa sangka hasrat orang berinsurans untuk menunaikan ibadah umrah berlaku menjadi mimpi ngeri apabila beliau terlibat dengan satu kemalangan jalan raya di Jalan Alor Mengkudu, Alor Setar, Kedah pada 18 Jun 2026. Hari ini kita akan menelusuri kisah Encik Sami Anabis Ahmad, salah satu mangsa kejadian ngeri pada hari berikut. Sebenarnya malam tu saya akan pergi umrah. Jadi pada pagi tu kereta rosak pun dua-dua biji rosak. Dan anak saya pun membawa saya lah untuk pergi ke bengkel naik motor. Dan dalam perjalanan nak sampai ke bengkel tu ada satu motor melintas jalan. Dalam keadaan yang kita tak sempat nak break ke, nak elak ke, berlakulah pelanggaran tu. Saya sampai kat tempat kejadian, memang saya nampak motor tu teruk lah. Dalam keadaan teruk, saya nampak anak saya, tapi mereka dah terlentang lah dua-dua orang tu sebelah menyebelah. Saya pegang, saya panggil abang. Dia kata ya. Masa tu sebenarnya saya rasa lega sebab umur dia masih panjang. Macam Allah kata dalam surah tu kan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kamu nak dustakan? Dan saya rasa itulah nikmat yang Allah bagi paling besar yang saya tak boleh bohong, tak boleh dustakan. Allah bagi umur suami saya dan anak saya umur yang panjang. Yang saya fikir aku nak pergi umrah juga. Saat lagi pergi hospital, ambil angkat, sampai di hospital, kan, saya akan beritahu pada doktor, buat apa yang patut, malam ni tetap nak kena pergi umrah. Kerana apa? Sebab saya telah berjanji nak jumpa anak saya di sana. Saya tak pernah pergi pun di sana. Jadi dia pun selalu minta saya dan isteri untuk pergi melawat dia di Jordan tu. Salahuddin bawa lah Umi dengan Abah untuk buat umrah. Tapi sebab yang ni pertama kali kan, dia jadi macam terkesan sikit lah. Aku nak pergi menghadap Engkau, ya Allah, kan. Tak dapat juga, kan. Moga-moga di masa akan datang akan ada satu peluang lagi. Ya Allah, aku nak menghadap jumpa Rasulullah, ya Allah, kan. Aku rindu sangat, ya Allah, kan. Tapi kenapa tak dapat pergi? Tak apa. Ya Allah. Sangka. Ya Allah, akbar, astaghfirullahaladzim. Sampai di hospital, doktor maklumkan kecederaan yang saya alami adalah teruk, pecah di bahagian depan kepala, perlukan kepada meja operation dan juga di bahagian tulang belakang. Ketika itu pun saya pun sangat susah hati, bukan kerana terkilan tak dapat pergi umrah dan juga tak sedih rasa tak dapat kerana ziarah untuk haji convocation anak. Tapi yang terlintas bimbang apabila doktor maklumkan kos rawatan perlu ada, kita kena bayar dululah. Cumanya tak macam mana, tak tahu doktor datang beritahu sekarang ni tuan, dia kata Cik Anas, Perkeso telah ada satu skim, iaitu perlindungan 24 jam. Disebut juga kepada kami jumlah anggaran kos skru dan plat tersebut sekitar RM12,000 ke RM18,000. Angka yang sebegitu besar. Saya sendiri sebagai isteri lah, ya Allah, nak cari duit tak mana ni. Macam tu. Sebab dia tidak ditanggung lah di bawah subsidi kerajaan. Yang ditanggung oleh kerajaan adalah jumlah hari yang kita dimasukkan ke dalam ward dan juga rawatan-rawatan lain lah yang berkaitan dengan pembedahan dan sebagainya. Tapi kalau melibatkan peralatan perubatan, memang walaupun pejabat awam, dia kena bayar sendiri. Jadi alhamdulillah lah bila ada suami saya mencarum Perkeso dan Perkeso boleh menanggung kos tersebut. Saya cuma sebut suami saya pencarum Perkeso. Itu je. Dan saya sendiri semak sebenarnya slip gaji suami saya. Mencarum Perkeso tu tak banyak mana pun daripada jumlah gaji. Bukanlah satu angka yang kalau kita buat dengan insurans ni, medical lah contoh kan.
kita ambil pelan perubatan, pelan medikal yang berkaitan dengan kesihatan, sebulan ratus tambah sekarang kan, kalau umur meningkat lagi banyak. Ada di antara pekerja-pekerja yang kita tak ada kemampuan untuk mendapatkan insurans yang lain. Jadi saya rasa perlindungan 24 jam daripada pihak PKSO adalah alternatif yang paling terbaik. Kerana dia dari segi carumannya tidak begitu tinggi, tetapi bantuan yang diberikan, faedah-faedah yang akan didapati itu sangat besar dan meluas, dan tidak banyak syarat sebagaimana insurans luar yang lain. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada semua pencarum-pencarum, kan, kerana caruman kita ni semualah nak membantu sahabat-sahabat kita yang lain, kan, khusus macam saya yang melalui proses ini, melalui pengalaman semacam ini, dan saya pasti sahabat-sahabat kita juga akan mengalami masalah yang sama, dan kita sama-sama bantu, dan sama-sama kita mencarum dalam PKSO. Tak dapat untuk kita, dapat untuk orang lain. Semoga kita dapat manfaat sama-sama. Berfikirlah bahawa Lindung 24 jam ini menjadi penguat kepada mereka yang telah diberikan ujian, dan tangan-tangan anda lah yang memberi satu ikatan kepada jaringan keselamatan negara ini. Teruskan menjadi pengikat supaya ikatannya kukuh demi masa depan warganya yang dilindungi.